Dosa tak saya makan aiskrim cornetto? Dia kata, Ustazah, suami saya tak makan pun. Anak saya tak makan pun. Saya makan seorang je. Kadang kita pun gaul kepala juga. Saya kata, ada puan. Suami puan pergi makan Baskin Robin. Tak pernah ajak puan pun kan. Kan? Dia orang perempuan ni fikir sangat. Dia terlalu nak jaga orang sampai dia terlupa. Saya kata, anak puan nanti dia dah besar, ada duit, makanlah sendiri. Sekarang ni puan kena bahagiakan diri puan supaya happy wife itu akan menjadi happy life selepasnya kan. Kadang-kadang orang perempuan ni dia ada satu penyakit. Dia sibuk nak jaga keliling sampai dia terlupa bahagian diri dia sendiri. Lalu saya selalu sebut kat klien saya, kita jaga orang itu tanda cinta. Tapi jaga diri itu tanda syukur kita pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Tanda kita syukur pada Allah ni, kita jaga diri kita. Jangan tertekan seorang-seorang, jangan rasa stres seorang-seorang. No. Kalau kita rasa penat, rehat. Kalau rasa tak larat, you tidur. Kalau rasa tak hilang juga, pergi berjalan. You nak brisk walk, you nak pergi shopping, you nak makan aiskrim, go for it. Akhirnya bila kita balik dengan hati yang tenang, lalu akhirnya inilah yang akan menenangkan keluarga kita. Pasal orang perempuan ni kan, kalau dia bangun pagi, kalau dia serabut satu family. Betul. Orang perempuan ni kalau dia bangun, dia serabut, dia tengok suami duduk atas sofa pun jadi satu masalah, sakit hati. Betul. Kan? Tapi kalau dia bangun tu dengan senyuman, dengan tenang, tak payah cerita lah hari tu. Dan semua dia akan buat dengan seolah-olah dia lah yang paling seronok nak khidmat pada ahli keluarga.